Terima kasih Ustaz Amir. Okay, dah Ustaz. Dah Ustaz. Aduh, okay. Aduh, geng. Mandi, geng, malam ni, geng. Oh, kan? Oh, takkan kita nak mandi, geng. Aduh, naik kepala, geng. Nak mandi pula dah. Aduh, geng, sakit kepala, geng. Ustaz, kena bayar ke? Selawat Jibril, Ustaz, geng. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya Syahabdin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Sahabat-sahabat, tadi kita dah tengok video macam mana Ustaz tidur ni, yang dia ni di dalam video berkenaan di dalam TikTok, dia buat satu benda yang cukup tidak bermanfaat, iaitu dia bagi pilihan kepada orang yang menonton video beliau ataupun live beliau untuk bagi gift. Jadi bezanya ialah hang bagi gift yang merepek, aku akan buat benda merepek. Kalau hang bagi gift aku yang bersifat Islamik, aku akan buat Islamik. Kalau hang bagi anak rimau, aku akan baca surah Al-Mulk. Kalau hang bagi pistol warna pink tembak-tembak tu, aku akan goyang kepala. Dan itulah yang berlaku kepada Ustaz Tidur. Dan inilah environment yang dibina oleh Ustaz Tidur sekarang ini, yang kita tahu bahawa ini tunggang agama yang cukup tidak bagus. Sahabat-sahabat, sebelum tu orang tanya pasal apa Ustaz Tidur ni betul ke Ustaz dan sebagainya. Sebelum ni saya sudah buat reaction berkaitan tentang isu ni, dan kita telah keluarkan video beliau yang berinteraksi dengan Adil Aman Ramli, yang dia sendiri mengaku tahap pengajian dia itu bukanlah tahap pengajian basic seorang ustaz yang mengajak dekat masjid ataupun dekat surau. Sahabat-sahabat, kita dengar kenyataan ataupun perbualan mereka. Okey, ustaz ni, gelaran ustaz ni mana kau dapat? Saya sekolah agama Johor. Sekolah agama mana? Tak payah tahulah. Sekolah Islam ke sekolah menengah? Kau sekolah agama, level apa agama kau ni yang kau bawa ustaz ni? Sanawi. Oh, Sanawi. Sanawi ni SMA atau SMA. Jadi melayakkan kau untuk bawa label ustaz ni lah. Ustaz title ustaz. Iyalah. Iyalah. Asal muka bongkak sangat. Aku jawab je lah lembut-lembut. Jawab je lah lembut-lembut. Nampak? Jawab je yang lembut. Jangan bongkak sangat. Jawab baik-baik. Jawab cara macam yang bersesuaian dengan gelaran. Kau bawa ustaz. Memang la ilaha illallah wa akbar. Kau kawan Kiyosaki. Kau berjuta. Kita kau sesuaikan dengan kau punya penampilan dan kejayaan kau tu. Tak balance tau. Dia tak seimbang. Branding macam tak kena. Faham? Tak apalah, kalau macam kita tak apalah. Saya gerak dulu lah. Cakap sikit tak boleh, cakap sikit. Nampak? Cepat terasa hati, nampak? Bukan terasa hati, bukan terasa hati. Bukan terasa hati, masalahnya aku sebelah engkau lah. Engkau tu baru lah. Betul apa yang nampak? Dia orang nak bagi. Bukan aku minta. Dia orang nak bagi. Kata Yep. Persahabatan kau dengan Ustaz Tidur ni seringkali jadi perbualan di TikTok. Boleh ceritakan, kau ni okey dengan dia ke tak okey? Atau Ustaz tu asyik tidur je? Aku tengok kadang korang macam bergaduh, kadang korang okey. Ni korang sahabat baru ke macam mana ni? Apa status? Itulah Ikram Dizli. Di mana-mana saja ya Allah akan kirimkan insan-insan yang berilmu, berarif dan tentang agama. Ada juga dibagikan orang-orang yang pelik-pelik, macam-macam lah. Dia nak apa dengan kau sebenarnya? Entah. Aku pun kadang-kadang tak faham dengan ustaz dia. Sumpah. Aku rasa macam aku yang mental ke kau yang mental ni sebenarnya. Ni siapa ni? Bila aku cakap aku bukan Ikram Dizli, dia nak sebut juga Ikram. Bila aku cakap yang sebut, sekarang dia sebut ciki semua tak sebut. Tapi kalau fikir balik, kadang-kadang aku layan je lah budak gemuk ni kan.
Sahabat-sahabat, Ustaz Tidur ni dia masih lagi guna nama Ustaz Tidur untuk nak bagi nak tarik perhatian orang ramai. Sedangkan dahulu saya ingat tahun lepas ada dah jadi isu Ustaz Tidur ni bila kelayakan agama dia dipertikaikan dan sebagainya, dia keluarkan kenyataan bahawa dia tak nak pakai lagi dah Ustaz Tidur. Sekarang ni nama saya adalah Bro Tidur. Tapi itulah, sekarang masih pakai lagi sebab kalau pakai branding Bro Tidur duit tak masuk. Tapi kalau kita pakai branding Ustaz Tidur baru nampak duit masuk. Dan dalam kenyataan akhbar di Cosmo, dia sebut, dia kata, baiklah saya mengaku tidak ada tauliah, hanya belajar sekolah agama biasa. Saya tak layak digelar ustaz sebab saya tak ada tauliah dan tak mengaji agama tinggi sehingga menara gading. Jadi itulah kenyataan daripada Ustaz Tidur yang saya fikir ia adalah satu kenyataan yang perlu kita perhatikan, dan kita jangan jadikan orang seperti ini menunggang agama dan menyebabkan kerosakan kepada agama kita dengan keadaan sengaja. Sahabat-sahabat, apa yang berlaku kepada Ustaz Tidur ni memang kalau kita tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW, banyak gambaran-gambaran yang telah menyebutkan tentangnya. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syaraf lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan ke dalam kawanan kambing lebih merosakkan daripadanya berbanding ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merosakkan agamanya. Ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap harta, ketamakan terhadap sanjungan orang akan menyebabkan sebahagian orang menjual agamanya. Dan ini adalah satu kerakusan yang agama kita telah nasihatkan, agama kita telah sebutkan yang perlu diperhatikan. Apatah lagi seorang ustaz yang sepatutnya keluarkanlah, tunjukkanlah wajah yang baik, yang elok kepada orang. Janganlah kerana nak dapat gift dekat TikTok hang jual perkara-perkara kebaikan, bahkan akhlak Islam yang sepatutnya. Jadi sahabat-sahabat, saya juga menggesa pihak Jabatan Agama, tolonglah ambil tindakan sikit, bagilah nasihat sikit kepada orang-orang seperti ini. Apatah lagi Ustaz Tidur ni, semua orang tahu bahawa dia ni memang duduk dekat Mersing, duduk dekat Johor, rumah dia pun memang ada dekat situ. Jadi tolonglah, paling kurang pun pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor, tolonglah bagi peringatan sikit, bagi nasihat sikit supaya tak ada lah benda-benda macam ni merosakkan agama, apatah lagi melibatkan orang yang berasal daripada negeri Johor. Terima kasih banyak sahabat kerana menonton. Saya cadangkan kepada anda untuk kita sama-sama tingkatkan ilmu kita, tingkatkan kefahaman kita tentang agama kita. Tidaklah kita akan akhirnya mengikut orang-orang yang merapu, merepek dan meraban, ataupun lebih teruk ialah anak-anak kita terikut-ikut dengan orang yang merapu, merepek, meraban. Dapatkan buku Sirah Nabi SAW yang ada di dalam video berikut. Jika anda sedang mencari satu buku sirah Nabi yang autentik daripada sudut sumber, senang untuk dipercayai, mudah untuk nak belajar, mudah nak ajar orang, mudah nak bagi anak-anak kita baca daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun universiti, atau nak refresh balik apa yang dipelajari daripada kehidupan baginda Nabi SAW, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum yang merupakan buku sirah Nabi yang diiktiraf oleh ulama seluruh dunia. Pada tahun 1396 Hijriah telah diadakan satu pertandingan penulisan sirah Nabi SAW. Ramai ulama-ulama yang telah menyertai pertandingan berkenaan dan Syekh Safiur Rahman memenangi peringkat yang pertama, dan buku beliau telah dicetak di seluruh dunia, dan buku ini anda boleh baca di dalam terjemahan di dalam bahasa Melayu. Susunannya sangat cantik, sangat menarik, mudah untuk difahami. Buku ini perlu ditambah dengan buku asas ilmu hadis supaya kita belajar tentang bagaimana untuk memahami cara Islam, cara agama Islam, cara ulama-ulama Islam di dalam membuat kajian dan membuat semakan, di dalam menerima sesuatu fakta dan juga data. Anda boleh dapatkan sekali buku ini digabungkan dengan buku sirah Nabi dan campur buku 50 kisah menarik riwayat Imam Al-Bukhari. Ini adalah e-book dengan harga RM25. Ini adalah buku asas ilmu hadis, harganya RM18, dan buku sirah Nabi harganya RM65. Ketiga-tiga buku ini harganya hanyalah RM108. Tapi sahabat-sahabat tak perlu bayar RM108. Kita ada promosi akhir tahun sekarang ini. Anda cuma perlu bayar dengan harga promosi RM79 sahaja terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja.